Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak mengibar kembali kenangan bersama kad Coki-Coki Bobo Boy. Ini adalah kad yang dikeluarkan bersempena dengan movie Bobo Boy yang pertama tahun 2015. Jadi sedar tak sedar, usia kad ni dah hampir mencecah 10 tahun. Dan tahukah anda, kad ini dihasilkan sebelum wujudnya Bobo Boy Galaxy Card. Jadi sebelum era Bobo Galaxy Card, peminat Bobo Boy hanya ada kad versi coki-coki untuk dijadikan sebagai koleksi. Seingat saya pada ketika itu, kalau anda beli satu pack coki-coki, anda akan dapat 2 kad coki-coki. Dan menarik dengan kad versi 2015 ni, kita ada satu karakter Bobo Boy yang agak unik. Rasanya ada dalam ni, kat belakang tu. Cuba tengok kejap ya. Kita ada apa ni? Robert, Jojo, Gopal, Cyclone. Ini dia karakter Bobo Boy Hero. Ini adalah karakter Bobo Boy yang tak pernah muncul dalam siri animasi, tapi ada dalam versi kad coki-coki. Kalau lihat dari segi rekaan dia nampak macam Bobo Boy Blaze, tapi bukan Bobo Boy Blaze. Mungkin dia adalah perantara di antara Bobo Boy Api dan juga Bobo Boy Blaze. Apapun, ini adalah satu-satunya karakter yang membuat kemunculan dalam versi kad coki-coki.